sejahtera, selamat kembali ke channel kau. Pada yang baru jumpa channel kau, nama kau Alam. Kau harap awak orang sihat-sihat petang ni, dipermudahkan segala urusan ya. Hari ni kita sampai ke puak asal kita, yang memang niat kita nak pergi puak sawit tang. Celong panas. Masih lagi bersorangan macam biasa. Yang video sebelum ni tu dekat belah sana kita test tengok ada ke tak ada hari ni. Lepas tu tadi pergi dulu ke puak Tomai, tengok Tomai dia menangkap tapi main tengah-tengah. Tak dapat lah, tak ada boat nak ngejauh. Tak lah, jom teman kau tengok ada ke tak ada kat sini. Kalau tak ada kan kita pindah lain, kalau kurang sambutan kan kita pindah lain juga. Okay? Sini ni. Parit ni bersambung dengan parit sana tu. Parit sana tu ada. Hui. Ada. Ada racun dalam ni. Tak tahu sama ni. Tentang siapa? Tegang gila ni. Tak ada, belah cari tempat lain pula. Dia ada tapi hadus-hadus sini kak. Dah, jom kita pergi tempat lain pula. Tu kali nangkap. Lagi pula ni cuma headline je ni nak test. Tengok ada ke tak ada. Tapi confirm ada. Lama dah tak kena dengan apa ni. Dia ni. Tak ada yang menangkap ni, kita pergi tempat lain. Alah, atas pokok. Okey, kita sampai ke kebun tang. Tengok ada ke tak ada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Aduh tu. Uish. Kau hitam jadi terus. Halus je ni. Tapi dia punya melawan.
Okey, alhamdulillah. Remaja. Dia nak gambar remaja. Alhamdulillah. Ada juga yang nak gambar. Jom. Situ. Welcome. Takkan dia seekor je dah ni. Tak ada, kita lari tempat lain pula. Habis dah, kita lari tempat lain. Habis kita lagi tempat lain. Macam tu lah. Ui, dalam lah. Baru ada satu. Jom kita hala lain dulu. Tak ada. Dah sini. Sekali tu je. Nangkap. Wish. Ada sini tu. Besar mana curut curut tapi garang. Remaja. Alhamdulillah ada yang kedua. Alhamdulillah ada yang kedua. Jom kita hantar dia pulang. Okey lagi, penat nak mampus ni. Cukup setakat ni je lah hari ni. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, tekan butang subscribe ya. Kalau yang belum subscribe, support channel kau sikit. Pada yang dah subscribe, kau ucapkan terima kasih kerana menonton ya. 2 ekor je hari ni. Ada yang pupang tapi tak lekat. Tak apalah, nak buat macam mana. Tak ada rezeki. Yang 2 ekor tu je rezeki gambar. Okey, peace y'all. See you next.